filem Spider-Man ni bapak bosan. Cerita apa ni weh? Spider-Man Brand New Day. Genre superheroes action and adventure tahun 2026. Filem Spider-Man Tom Holland yang keempat ini mengesahkan Peter Parker yang kehilangan semua orang sebab girlfriend. Kawan-kawan yang dikenali semua tak ingat siapa Peter Parker ni sebabkan jampi atau spell yang dilepaskan oleh Doctor Strange dalam filem sebelum ini. Saya cakap Spider-Man kali ini memang lonely lah senang cerita. Namun dalam filem ini, cabaran Spider-Man lebih menakutkan, perlu melawan villain yang jauh lebih kejam dan powerful. So, korang rasa apakah yang akan berlaku selepas itu? Berjayakah Spider-Man kembalikan kehidupannya yang lalu? Yang itu korang kena tengok sendiri, okey? Untuk filem keempat Spider-Man Tom Holland ni, aku advise rendahkan your expectation. Just enjoy the film as a superhero movie. Sebab aku rasa yang No Way Home tu dah terlalu epic. So nak expect dia sama macam tu is gonna be hard and impossible. Namun aku appreciate je filem ini. Filem ini menunjukkan sisi Peter Parker yang lain. Yang lebih matured, lebih firm. Saya cakap lebih dark. Ada part tu aku macam tak kenal dah ni Peter Parker ke orang lain. Dia ada reference macam Spider-Man Tobey Maguire yang time dia jadi emo tu. Aku hampir-hampir expect dia akan jadi Man Spider. Tapi tak jadi pun. Dan akhirnya dia ada web organik sama macam Spider-Man Tobey Maguire. Dia pun rasa geli tu. Sumpah lucu babe. Cuma yang tipu lah tak sedih kan. From first film sampai yang ketiga Peter Parker dengan Ned dan MJ sangat rapat. Dan setelah filem keempat ni, diorang tak kenal each other. Part tu sumpah sedih tu. Part Peter Parker dengan MJ tu anyone akan rasa sedih. Aku berani jamin. The villain tu memang boleh kata OP, Omega level threat kot. Nanti korang tahulah siapa villain tersebut. Aku tak nak spoil. The fighting scene semua memang gempak lah. Ada a few cameo watak-watak lain dalam filem ini. Dan chemistry antara Spider-Man dan juga Frank Castle aka Punisher memang tiada obat. Banyak nak tergelak je aku tengok. Dan aku faham filem ni adalah setup untuk filem besar MCU seterusnya seperti Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. So dia ada tunjuk hint sikit-sikit. As a superhero film, overall aku enjoy ya. Rating aku bagi 7.5/10. So apa komen anda? Aku Syah Rubio. Bye.